Sabar ya, Papa. Bila sabar, insya-Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar sentiasa. Tak hidup-hidup juga. Sabarlah bila kita puasa. Sabarlah, ujian itu biasa. Ya Tuhanku, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Ini Saim. Ini Soim tu apa? Ini Saim, saya berpuasa. Bila puasa, kita kena banyak bersabar. Sabar ya, Papa. Hello, bos. Rumah saya fuse masalah lah. Apa? Tak dengar? Bingo. Tak boleh datang? Tak apalah, terima kasih. Hello? 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 Encik boleh datang baiki fuse box rumah saya ke? Hari ni cuti bang, public holiday. Saya rasa fuse itu abang kasih tukar itu fuse je lah. Astagfirullah. Okey, terima kasih. Ini Saim. Fuse je. Bismillah. Alhamdulillah. Ish. Iya. Sekarang ni kita nak buat apa? Papa, tolong gaulkan ayam tu. Siap. Bukan macam tu lah, Hana. Macam ni. Ha? Okey. Alamak, cendawan habis. Tidak! Cendawan tak ada. Macam mana nak buat sup? Kita guna apa ada je lah. Saya pun boleh buat sup. Mana boleh ayam bakar dengan sup sayur? Tak kena. Papa beli jap lah. Hana nak ikut? Jom, Oma. Oma nak tolong Mama. Okey. Jom, Hana. Ha?